Aku nak cari baju raya aku, tapi at the same time I nak pergi tengok baju-baju yang affordable. I want a few pieces, baju cantik juga. I ingatkan semua macam bilu Aeon Shah Alam. So I dah pergi Aeon Shah Alam and I bought. Also pergi SACC Mall and I bayar around RM329 je. If it's done, we keep it simple, tapi I pakai this necklace. Rasa vibe baju ni ialah vibe Iris Mystic, so we're gonna go with Iris Mystic. And yeah, let's style this baju. This is the baju. Cantik kan? Dia nampak macam very, berapa ni, style tahun 2000 kan? Not even 90s. Cantik. Ataupun satu kat bawah, ataupun dua-dua dekat bawah. So you think hitam or this one, color grey? This is first option. Kalau you nak all white dekat atas, nampak suci. Budak tu yang sinar tu, I akan ikat dekat sini. Tarik macam tu. Tapi tak nampak lah yang ni. Tapi tak apalah. Tapi itulah, aku ada very limited collection lah. More reason to shop ST Mall. Just nice for you guys untuk pergi try dekat fitting room dia, sebab fitting room dia cantik, selesa, cermin pun besar. And kalau korang nak buat video kat situ pun boleh. Aku tak tahu kenapa kau nak buat video kat situ, tapi okay, cantik. Kan buat dia as selendang. Chomel. I can go with gold. I can ambil this brooch. You can see tepi dia tu kan, I packkan dengan everything gold. Ataupun bagi tahu korang macam mana. It's the best I can do. Sebab ni I feel you boleh ambil yang macam ni. Harga RM99 pun dah dapat baju cantik. And material dia selesa, tak panas, jenis cotton if I'm not mistaken. Kurang kedah. Aku nak cari baju raya aku, tapi at the same time I nak pergi tengok baju-baju yang affordable. I want a few pieces, baju cantik juga. I ingatkan semua macam bilu Aeon Shah Alam. So I dah pergi Aeon Shah Alam and I bought. Also pergi SACC Mall and I bayar around RM329 je. If it's done, we keep it simple, tapi I pakai this necklace. Rasa vibe baju ni ialah vibe Iris Mystic, so we're gonna go with Iris Mystic. And yeah, let's style this baju. This is the baju. Cantik kan? Dia nampak macam very, berapa ni, style tahun 2000 kan? Not even 90s. Cantik. Ataupun satu kat bawah, ataupun dua-dua dekat bawah. So you think hitam or this one, color grey? This is first option. Kalau you nak all white dekat atas, nampak suci. Budak tu yang sinar tu, I akan ikat dekat sini. Tarik macam tu. Tapi tak nampak lah yang ni. Tapi tak apalah. Tapi itulah, aku ada very limited collection lah. More reason to shop ST Mall. Just nice for you guys untuk pergi try dekat fitting room dia, sebab fitting room dia cantik, selesa, cermin pun besar. And kalau korang nak buat video kat situ pun boleh. Aku tak tahu kenapa kau nak buat video kat situ, tapi okay, cantik. Kan buat dia as selendang. Chomel. I can go with gold. I can ambil this brooch. You can see tepi dia tu kan, I packkan dengan everything gold. Ataupun bagi tahu korang macam mana. It's the best I can do. Sebab ni I feel you boleh ambil yang macam ni. Harga RM99 pun dah dapat baju cantik. And material dia selesa, tak panas, jenis cotton if I'm not mistaken. Kurang kedah.